Geram aku tengok betapa banyak lipas betapa dalam kereta. Hari ni saya nak cuba satu produk baru yang cuba kita nak halau semua jenis mak nenek lipas, segala keturunan yang ada dalam kereta. Untuk memastikan semua keturunan hierarki lipas mati, saya terbalikkan kerusi kereta supaya semua lipas yang termasuk di belakang kita mati. Pastikan aircon kereta anda berada di tahap yang paling low, tahap potong kaki punya sejuk lah. Jom kita dengar bunyi dia. Itu adalah bunyi kemenangan dan kejayaan. Biarkan spray dalam keadaan hold dan tutup semua pintu bersama enjin yang terbuka tadi. Tinggalkan dalam 15 ke 20 minit dan lihat hasilnya. Nah, selama ini korang boleh berselindung, bertapa di dalam kereta, menyorok di dalam lubang-lubang dan akhirnya sekali daripada induk-induk sampailah ke anak-anak cucu cicit-cicit semua mati. Selalu aku pakai yang jenis gam macam ni, tapi sekarang lipas semua pandai, semua dah pergi sekolah. Jadi dia bergantung kepada umpan apa yang kau pakai dan tahap kekenyangan lipas pada hari itu. Ini adalah ketawa kemenangan.